Sebab tu saya berani cakap, beli emas dengan public gold, jangan tengok harga. Yang penting ialah tuan-puan menabung secara konsisten. Saya tahu tuan-puan akan menyesal. Beli menyesal, tak beli menyesal. Betul tak? Beli, alah, contoh saya beli sekarang 500 sebelah. Minggu depan jatuh 500 1 gram, menyesal beli. Lagi 2 bulan, harga emas naik 550. Wah, menyesal pula tak beli banyak hari tu. Betul tak? Sentiasa menyesal. Emas ni tuan-puan, menyesal beli lebih baik daripada menyesal tak beli. Sebab menyesal beli tu sekejap je. Menyesal tak beli, harga emas dah naik, dah tak boleh dapat dah harga tu. Itu penting tuan-puan ada ilmu tentang emas. Siapa tak ada ilmu, dia akan sentiasa rasa menyesal, dia akan sentiasa rasa susah hati, naik susah hati, turun susah hati, naik susah hati, turun susah hati. Lepas tu dia tak beli emas, dia rasa senang hati. Hilang dah tak ada susah hati tu. Lama-lama menyesal. Ada lagi satu golongan. Dulu dia beli 1 dinar RM600. Lepas 10 tahun, lepas 15 tahun, harga 1 dinar dah naik RM2,000 1 dinar. Dengan bangganya dia cakap, dulu saya beli 600 saja. Soalannya sekarang ada berapa dinar? Masih lagi 1 dinar. Ini pun sama, tertipu dengan nombor. Yang penting berapa gram, berapa keping emas.